Raya Idul Fitri 2026. Engkau limpahkanlah rahmat dan keberkatan ke atas setiap langkah. Kualiti kerja dalam ibadah. Kualiti kerja dalam ibadah Agar digunakan selamat, selesa dan barakah. Jadi selama 7 tahun ni kita beroperasi dengan kapasiti 24. Di samping itu juga tuan-tuan hendaklah pakai lenteh, tak apa ni, bel wanita, seluar selek, kasut hitam. Tanggungjawab terhadap penumpang, koalisi, peraturan, acara perkhidmatan, pemandu kena telefon penumpang. Dia baca peraturan itu kan. Kami kena telefon penumpang. Nak lepas penumpang tak ada lagi, nak telefon maklum. Jaga nama baik syarikat ni lagu mana? Golongan pemandu calon tu kata memandu dengan berhemah, menjaga tata kelakuan semasa memandu. Ilmu lah penting. Ilmu untuk tuan-tuan guna benda tu lagu mana? Cara guna dia. Boleh tak? Jadi tahun 2020 ni tahun menambah ilmu lah. Jadi saya harap tuan-tuan boleh teruskan memberi khidmat dengan baik dan juga menandakan sifat yang lebih bertanggungjawab lagi untuk tahun 2020 ni. Sekali saya nak terima kasih kepada kapten-kapten yang memandu dengan baik selama bertugas selama hari ini, yang menjaga PAS dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan yang menjaga nama baik syarikat masing-masing, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Garis panduan dasar syarikat, polisi syarikat, ketiga-tiga syarikat ni, Darul Iman dan Perdana adalah sama kerana kita di bawah kumpulan Perdana. Apa saja pindaan yang dibuat oleh Perdana, Darul Iman dan Dinadia juga terlibat sama. Kita di bawah satu bumbung. Justru itu kita kena seragamkan jiwa kita, niat kita. Ya, kita kena bekerjasama dan kita kena saling hormat menghormatilah. 20 tahun bukan sekadar angka, ia adalah cerita tentang keberanian untuk bermula, tentang cabaran yang ditempuh bersama, tentang kepercayaan, kerja keras dan semangat yang tidak pernah padam. Daripada langkah pertama yang sederhana hingga pencapaian demi pencapaian yang membanggakan, Ekspres Perdana terus bergerak maju, membawa aspirasi, menghubungkan harapan dan mencipta nilai untuk semua. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah pekerja cemerlang bagi tahun 2025 yang akan menerima sijil penghargaan dan hadiah iringan sebentar lagi. Semoga penghargaan ini akan membakar semangat tuan-tuan untuk terus memberi khidmat terbaik ikhlas kerana Allah. Kepada pekerja cemerlang yang telah dipilih untuk diberi anugerah CJ dan juga wang sabaki. Dan saya juga nak ucap tahniah kepada staf pengurusan yang telah merancang dan melaksanakan program pada hari ini, program perkhidmatan cemerlang, mesyuarat umum dan bantuan akhir tahun.